Okey. Sekejap saya nak bagi cikgu tunjuk. Satu, dua, tiga. Okey, kita sama sekejap. Sampan. Semempat. Okey, kalau satu suku kata kita pas. Kita ada buang tak? Kita sama. Ba dengan sin. Ba dengan sin. Bas. Okey. Dua suku kata. Cuba tulis dalam buku tulis. Buku tulis saya dalam tulis. Ada orang tapi bahasa Indonesia. Itu bahasa Korea. Bahasa Korea. Tambah. Boleh? Dia siap? Tambah. Okey. Yang dah siap. Yes, betul. Apa? Yang sandal. Okey. Sandal. Tambah. Kita buang tak? Di tengah-tengah sampai tertutup oleh buah. Satu tak buang salah. Okey. Boleh tak? Kalau okey kan? Okey, sekarang saya nak awak baca yang bersama merah saya. Saya nak awak baca. Bila memang nampak macam mana awak boleh baca? Saya tu yang pinci je ni. Macam mana tahu tu apa
Okey, saya nak cerita dekat sini sebenarnya kebanyakan kaedah dalam Jawi ni sama macam awak tulis mesej je dalam WhatsApp. Sama. Awak kena awal dekat awak buang E berber dan awak buang A di tengah-tengah, betul tak? Kenapa awak tak buang contoh? Layang-layang. Kenapa lah kita tak buang? Sebab suku kata terbuka. Lepas tu awak pun letak angka 2, betul tak? Sama juga. Kalau kata ganda penuh, dia akan guna tanda apa? Angka 2. Sama. Tak payah tulis sembang layang-layang. Tak payah. Kena guna kata ganda. Okey, main. Kenapa main ni awak tulis penuh? Sebab dia vokal berganding. Vokal berganding tak ada short form. Ma, Ma pertama, kedua. Tengah-tengah kena siapa? Hamzah. Ya. Kena letak Hamzah. Hamzah berpisah. Ma satu, satu. Kalau kita letak Hamzah jadi mainan. Betul? Ma, Scooter bahasa Inggeris. Awak enjoy penuh. School, singkat. T-I-E berbuat kena buang. Tapi, kenapa baca tapi orang baca tapi? Sebab tahu kalau tak terbuka tak akan dibuang. Yang buang akan diperper. Boleh faham tak? So, awak dah pandai sebenarnya. Dah pandai. Okey, seterusnya saya jadi naik tentang apa siapa dah siap? Tengok ni kat depan. Jujur ya, ready pun. Cikgu belakang ramai tu. Okey, kalau salah maka saya buka jawapan. Tak, mi, pa, kalau boleh kita boleh sambung tak senang? Betul? Satu lagi saya test. Dah tutup ya? Jam. Apa tadi yang tak buang ini tadi? Okey. Kita tengok jawapan. G. Okey, macam tu masih ni. Okey, kita tengok. Memang A di depan mesti kena buang, abang ya. Abang ya, A tengah yang tertutup kena buang. Contohnya sampah. Dua-dua A kena buang. Okey. Kita test lagi. Pantai. Bantal. Ban. Bantal ada ni. Buka jawapan. Saya buka jawapan. A biru kena buang tak? A warna merah kena buang tak? Kena buang juga. Saya ingat siapa? Dia alih dekat belakang. Dia tak buat hilang kod. Dia tak ada. Dia bantah. Dia bantah. Okey, dalam bilangan dua. Cek. Okey. Kita buang tak A tengah? Okey, boleh siapa? Okey, mana aku lagi? Kita dah
berbunyi E. Kalau I yang bunyi E, gantinya huruf Ya. Abang ya, tadi yang salah tadi. Belajar daripada kesilapan. Siapa yang salah dengan padam? Awak pangkau ke tepi. Untuk awak ke kelas sebelah. Sebab bila awak padam, awak lupa kesalahan apa yang buat sebelum itu. Jadi kalau awak tepi, tak ada tepi tu awak akan ingat. Tak ulang lagi. Okey, soalan adalah. Okey, sila eja beli. Beli. Bird sebagai bunyi bird. Jadi I dia kena buang. Di pepek. Mak nak beli ke nak beli? Beli. Kalau pakai ber, kena buang tak? Kena buang tak bang? So tinggal siapa? Bang ya. Dengar di kepala dia ya. Okey. Ini yang tak dibuang. Ini. Itu cerai. Cerai air. Cerek. Oh, sudah. Cerek. Nak cerai. Tengok ke depan. Okey, saya nak cek belakang. Saya nak cek di sana. Ada. Cerek. Satu, K. Saya pakai K tanduk. K tanduk. Satu K. Okey. Untuk kata serapan bahasa Inggeris, awak apa nak K dalam perkataan itu? Ada guna satu dalam jawab itu. Yang tanduk. Satu saja. Tapi untuk yang bahasa Melayu atau kata jati Melayu, awak kena guna dua. Kaf dan kom. Tapi kita masih guna kaf. Ya, kaf dekat awal suku kata. Kalau di belakang sekali guna kaf. Nampak ada bentuk. Belakang sekali kena guna kaf. Belakang suku kata akhir. Belakang. Okey, cerik. I yang dua. Kena buang belakang. Dua-dua tak buang. Okey, tengok aja. Okey, lagi.
macam tahu. Oh, tak. Kau mana tak ada guru saya? Ya, macam tak. Sana. Sana. Masih baik saya bahasa Melayu. Saya apa aja tu? Betul ya? Okey, beres. Dah beres ni. Saya nak pergi tajuk. Sekali. Selamat. Okey. Sepi. Sepi. Oh, sebut sepi ke sepi? Sepi ke penting? Sepi. Okey, ini yang kedua kita. Ini kedua. Dengar sebab bunyi ke? Betul. Sebagai dunia nyata, betul tak? Cuma aja sini saja. Betul sekali dia. Alright. Bagus. Kena buang udara. Pokok dapat ni. Cetek. Sebab kuih sungai bang tu cepet lah. Ataupun boleh sebut air sungai bang tu cetek lah. Ataupun sebut air sungai bang cetek boleh mandi. Yang kedua kan? Dua-dua. Tak ya? Ya. Sebut cetek. 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 Ini yang dua cetek. So, kalau boleh, cetek tak nak apa? Kau yang ada di belakang. Okey, jawapannya betul. Cahaya. Betul tak tulis tu? Ekor tangan dekat bawah tulis. Okey, sekarang saya nak tajuk. Satu tajuk yang itu kuasa penting. Dia kelas apa ni? Siapa yang boleh dalam waktu apa? Atau waktu pagi? Pasal nampak ada satu. Jumaat, jawab ni pada dalam waktu. Oh, belajar? Apa? Pada dalam waktu. Baru belajar ni. Belajar berapa di sini? Alright, apa? Kita nak belajar waktu. Ya? Nak belajar waktu. Ke bahasa Melayu sebenarnya lagi. Ke bahasa Melayu kalau di awal sekolah guna ka, di akhir sekolah
Saya pengawal cakap betul. Tahu Okey. Ya, teman-teman, ini betul penggunaan kamu ya. Berapa banyak K pun dalam huruf tu, hanya guna satu kaf je dalam jadi, iaitu kafan do. Jangan kafan do. Bukan kafan anak kakak. Kakak mana tadi? Jangan pakai kafan anak dalam buku ini. Tak ada. Ya, pakai kafan do. Senyum je. Ya, satu kaf saja. Kaf, ya, kaf. Sebab ada English. Satu je. Yang boleh berdua hanya
So, mana satu? Awak sebut peletak atau petak? Peletak atau petak? Yes. Yes. Yes, tapi kau pastikan kau kalau kau rekod kat bawah. Bahasa Inggeris. Saya So ini pala, betul tak? Pa, yang bukan pada betul. Tak, dia kena buang. Tak. So jangan bila ini masih tulis bang. Masih ada dua yang pakai. Ini sama. Peta. Okey, sekarang banyaknya dah betul lah. Ada satu sendiri satu yang seperti bimbing. Ya? Hanya 20% sahaja kalau guru nak bimbing untuk K dan A. Ya? Pa, ya, ha. Tajuk buku sponsornya termasuk dalam video. Siapa ada itu? Ada berapa buku sponsornya? Tahu
sedikit tentang dialog. Kenapa dia berhenti? Okey ya? Ini adalah ajaran dulu, ajaran BPK ya. Tadi pun BPK kedua ini. Okey, dalam masa perbezaan kita terangkan tentang dialog. Dia bertanya dulu. Okey ya? Suku kata yang terbuka yang berpola AA. Benar? Contoh, kalau saya suruh eja ni macam ni. Cuba eja barang. Jauh dia ni. Balik pak. Kenapa eja saya si alihnya tak ada si alih alih? Kenapa tahu dia macam tu? Ya, okey, apa suku kata terbuka? Yang berbunyi belakang dia lah, belakang dia. Yang berpola AA tahu? Macam dalam darah ada bunyi ra. Dada ada bunyi da. Lara bunyi ra, betul tak? Lawa bunyi wa ataupun bunyi na. Nyata. Kan? Yang bunyi dada lawa untuk suku kata terbuka yang berpola AA sahaja, kita kena tekankan huruf alif. Selain daripada tu, kena buang alif. Bukan kalau. Untuk AA tahu, banyak AA kena buang. Contoh, saya eja puja. Pandai. Tak kena buang proses you. Boleh faham? Okey, kita tak contoh. Tengok depannya. Kepala. Bunyi ra tak? Bunyi ra. Kalau bunyi ra, kena tekankan alif. Nampak? Ra, alif. Sebab ada bunyi ra. Okey. Bunyi ta. Kena ada alif tak? Kena ada. Sebelum berhenti ada. Jadi eja i kena buang. Jadi peradab. Selain daripada itu, yang bukan dalam, saya panggil dia hukum buang dalam, kena buang alif. Contoh, awalnya eja asrama. Kakak nak balik asrama tu ke petang esok lah. Kan? Asrama. So ada bunyi ma, ada bunyi dalam lah. Ada bunyi ma kan? So kalau bunyi saya daripada dalam luar dalam, awak kena buang lah. Nampak? Lihat alif, sin, ra, alif, mim. Saya tahu pola AA saja. Sebenarnya contoh lain, baca. Ayah saya pergi ke kebun dan membaca sawit. Baca.
Tinggal siapa? Tinggal alif, jim. Baca. Boleh faham? Awak cuma pakai dalam dan apa yang lain. Kalau untuk saya, dulu saya ngajar, saya akan buat kereta macam ni. Hukum kereta 5, kereta 10 atau 12. Maksud saya, yang dalam kereta 5 kena kekal air. Yang luar dalam, dia punya sifat dia, bapa, saya, anak, jaga, mana, kaca. 12. Huruf ba, ya. Kenapa susah? Jadi saya pun kata luar dalam. Tu je. Saya pada dalam, awak boleh luar. Dalam je bukan. Boleh faham tak? Yang huruf bapa, saya, ayah, jaga, mana, kaca. Belakangnya kena buang. Naik kaca. Macam mana? Ca saja pandai. Sebab dia memang dari kaca ka alif ka ca 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 kaca. Eja bapa ba alif ba ta pa bapa. Nah eja tanya Huruf hewan apa? Na. Tak boleh tanya saja. Tanya. Meja apa lagi? Mana? Mana buku saya? Mana? Min alif nun. Mana? Apa saja? Faham? Yang tadi itu berlaku hanya untuk dalam. Luar dalam, tak payah buat. Tapi kalau sebelum itu, you jangan buat. Tak payah kecil je. Meja puja. Bawa puja alif. Senang tak? Boleh? InsyaAllah boleh ya. Okey, itu je. Soalan dia kalau ada meja tu perkataan. Boleh faham tak? Okey ya. Dalam dan luar dalam. Kecuali huruf kagal saya akan masuk lagi ada sikit. Aku cari bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ada akronim dekatkan. Jangan buang. Mama, papa. Jangan awak pergi buang kat mama. Oh, ini huruf dalam ni nak buang kan luar dalam. Mama. Jangan buang. Mama, papa itu bahasa Inggeris kena dekatkan. Ikut bunyi dia. Ataupun dia akronim. Akronim jangan dapat belajar kan? Akronim. Talita. Ada data. Lisa. Jangan buang. Okey, saya tak ada tempat nak buat latihan. Okey, kakak. Hukum kakak. Kakak, walaupun sebelum huruf ini, yang ini huruf U. Tadi berlaku untuk bola A. Ini UA. UA. Sebelum berakhir huruf U, pun kena buang. Kakak berlaku sikit, kan orang belakang ni. Ya, meja buka. Buka. Okey. Bawakan sahaja. Buka. Nah, meja buka. Pandai. Jiwa juga. Juga. Okey. Ada kecuali dia. Kalau meja dia kata sedapan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tak terlibat dengan apa atau hukum. Bebas dia. Dia penjajah yang bebas. So, Amerika bukan meja Amerika. Ataupun dia ada induhan ataupun buka. Lah. Buka. Lah. Ulangkan balik alif. Ataupun dia ada tempat sebelum dia tetap. Ulangkan alif. Ataupun dia akronim. Tadika. Ini tajuk khas. Saya selitkan sedikit permintaan. Ada penilaian yang jelas. Saya rasa ini yang paling simple sekali penilaian saya yang awak boleh faham. Okey. Untuk lebih
Senang je. Cuma dia dalam pensel ada juga pelajaran hukum 3 suku kata. Banyak hukum. Ni 3 suku kata dalam pelajaran ini memang bisa menaikkan lah. Contoh lagi harimau. Harimau berapa suku kata? Okey, di suku kata pertama ada huruf A tak? Huruf kedua dia ada ha. Anak bertuah dekat sini. Dengar tak faham? Okey. Untuk kata jadi bahasa Melayu, kalau 3 suku kata ke atas, suku kata pertama kalau dia ada 2 bunyi A berkuala A, kita kena buang ke tak? Kena pandai. Kena buang. Walaupun dia bukan bola A. Macam harimau tadi. Mahir harimau macam mana? Alif pun tak ada alif. Ada alif. Ha saja. Ri, ra, ya, ri. Mau tak ada ditong, tak boleh buang. So, u, mi, alif, ha, ya, mi, alif, harimau. Okey, halimunan. Tu aja halimunan. Halimunan. Jadi, cakrawala. Kena buat tak yang baik? Kena pandai abang. Cakrawala. Tu dia. Bahagia macam mana bisa keluar? Kena buat tak yang dia? Kena dapat kena sampai kita buang tak yang sayang. Okey, satu tu buang. Alif, gaya, alif. Dia ditong kena tekankan. Matahari. Sebab dia adalah kata majmuk. Kita tekankan matahari. Okey, sampai boleh faham? Jadi apa-apa soalan tanya saya boleh? Tak ada. Disebabkan masa mencemuri, saya nampak kereta maknya awak bersilih ganti masuk dalam beragam. Ya? Dan dalam pergi 12 ke 12.5? 12.5? 12.5? Oh, lagi saya suka. Sama lagi kan? Saya mau 12. 12.5. Oh, ada kereta kenal. Okey, tak apa. Okey, saya nak dalam macam tu, saya nak buat latihan. Boleh? Boleh sahaja. Sekejap Saya nak buat latihan untuk dalam ni. Okey. Nampak tak? Keluar tak buat latihan? Elisa setara data sendawa kenyangga kena sekarang ni. Sendawa. Okey. Sila je sekarang. Bisa. Setara. Data. Okey. Cikgu kalau betul ada yang besar pada duit. Right.
Okey. Saya rasa semua betul ni. Tak ada satu yang salah ni. Data. Data. Kan bingung. Data. Sendawa. Data sendawa. Oh, ada tulisan yang sama. Alhamdulillah. Setakat ni yang saya tengok. Oh, dia cepat. Hukum dalam terbalik. Hukum dalam ada alif ke belakang tu. Data. Data. Apa ni? Bukan diskon, ini bukan diskon. Ini dalam. Dalam. Okey dah? Oh, kita betul semua. Ini dia cepat lagi. Hukum. Bilang hukum bilang. Masalah. Okey ya? Kita semua saya buka jawapan. Ada jawapan situ nampak. Jawapan nampak. Sini. Siap. Okey, jawapan dia. Betul? Wow, bisa wow ya. Okey, kita tes tadi untuk nada. Buka. Untuk apa tadi? Okey je. Teroka usaha ketiga usaha tangga banyak tangga ni dekat sebelah ni. Ejen tangga. Ada alif tadi. Itu tangga ada alif tadi. Ejen tangga ada alif. Tahu. Ada kan? Ada. Tiga. Siap. Bertiga salah, terluka salah, usaha betul, tangga salah. Terluka betul, tiga salah, usaha salah, tangga salah. Kata tak salah. Daripada awal dia
salah. Bertiga salah, usaha salah, tangga salah. Terlalu salah, bertiga salah. Usaha betul. Usaha salah betul. Salah semua. Terlalu betul, bertiga betul. Usaha betul, tangga betul. Yeay. Orang pertama betul semua. Baginda. Okey? Jangan takut salah sebab kita dalam proses belajar. Kalau salah, jangan pandang, tanda pakar atau buat pembetulan yang betul di sebelah. Okey, mewah. Ada lagi hukum tengah. Kalau hukum mewah, jangan buang alif. Kalau dah huruf tengah, jangan buang alif. Sebab kita selalu iwa, ewa. Hukum iwa, ewa.
Ini Akin. Adi Wansa. Adi Wansa. Adi apa? Wansa apa? Ada. Dah. Main lah. Lagi satu bagi. Dahulu ada adik ke? Dahulu ada adik. Dahulu ada adik. Jangan dapat semua je. Sebab kalau dia bagi dia macam tu. Janganlah tengok saya. Saya tak tahu betul tak saya belajar ni. Dahulu dia ada tu. Dah siap? Yakinnya. InsyaAllah. Bagi ini itu bajinda. Itu bajinda. Kenapa abang saya sekolah lain? Saya, adik saya pun. Tidak, datang ke sekolah lain. Masuk di mana? Bantahnya okey. Beres dah? Kita apa yang kamu tahu depan kita semua? Okey, betul. Okey, saya nak satu jawapan. Ke depan, Bapak. Ke depan. Okey, mana jawapan anda? Dia betul. Memang dahulu semua. Okey, soalan saya. Betul siapa yang bersama dengan? Wow. Okey, cuba tengok perkataan nombor 4. Apa bacaannya? Nombor 4. Nombor 4. Nombor 3. Nombor 3. Okey. Kalaulah saya nak eja di hulu sungai. Ustazah boleh eja, cikgu boleh eja. Itu dahulu saya nak eja di hulu sungai. Di